Nombor dua, adakah jurang antara kaum masih ada? Jurang masih banyak. Dan Jauh tak? kalau kita tengok selepas COVID, dari segi kekayaan saya rasa lagi banyak. Lagi Sebab teruk. sebab dasar kerajaan itu sendiri. Sebab Menteri Kewangan tu bongok. Waktu tu kan yang bagi subsidi pada orang kaya tu lah. Saya agak keras. Patut dia masuk jail. Sebab apa? Masa COVID, dia kata orang susah, tak ada duit, pergi buat keluar duit EPF. Siapa yang buat keluar EPF? Banyak orang bawah Orang susah. Berapa ramai orang susah? Majoriti kaum apa? Orang Melayu. Yang miskin Melayu dulu, pasal Menteri Mangkuk Hayun ni, dia suruh buat keluar EPF. Sampai hari ni, simpanan orang Melayu yang bawah ni tak naik. Tak naik Average savings naik lebih kurang 14%. 27%. Simpanan penengah dan ke bawah, median saving turun 14%. Simpanan orang Melayu masih tidak recover sejak pada COVID. Simpanan orang atas, majoriti orang atas, banyak Cina juga, naik. Yang bawah jatuh miskin. Jadi jurang daripada segi kekayaan melebar, bukan sebab pasal orang Cina. Kita tak boleh blame orang Cina. Bukan dia punya polisi, bukan dia punya polisi kerajaan yang bagi. Polisi kerajaan masa tu ada Menteri Kewangan yang Mangkuk Hayun ni yang membenarkan pengeluaran sebegini.